Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Dalam saya tengah lihat orang siapkan order saya untuk berbuka, tiba-tiba saya ada teringat ada dua kad yang saya belum lagi unpack. So mari kita unpack kedua-dua kad ni untuk lihat sama ada kad manis-manis tersembunyi ataupun tidak. So pack pertama kita adalah pack Pokemon Trick or Treat. Dan jangan risau, kad Pokemon ni adalah kad original sebab Pokemon selalunya akan mengeluarkan kad yang bertemakan pelbagai jenis musim. So kali ni yang saya dapat adalah untuk musim Halloween. Di pack tersebut juga ada authentication kad ni memang original dari Pokemon Company. So dah kita buka, mari kita lihat. Kad pertama kita adalah kad Zubat, HP 40, attack pula bite 10. Kad seterusnya adalah kad Rare Trevenant, HP 120, effect adalah Elder Tree Barrier dan juga attack dia adalah Giga Impact 150 dia punya attack power. Kad ini adalah evolve daripada Phantom. Not bad. So kena guna kad Phantom dahulu, barulah kita boleh guna kad Trevenant ni. Boleh nampak stamp Pikachu Pumpkin. So kad terakhir kita adalah kad Drifblim, HP 110, attack dia ada 2, Gust attack power dia 30, satu lagi attack Curse Spreading. Kad Drifblim ni juga adalah kad evolusi daripada Drifloon. So seterusnya adalah pack kita iaitu kad Pokemon Bimbingan Rasi. Ini adalah kad Scarlet dan Violet daripada Indonesia. Boleh nampak Pokemon game kartu koleksi dah di emboss dekat packaging tersebut. So macam biasa kita tengok di belakang dah tertera total 166 kartu untuk kita collect dan simpan. Dan mari kita lihat ada tak Chop Pokemon Company. Ya, dah boleh nampak for sale in Indonesia only, made in Japan. Mana Chop tu? Ya, nampak the Pokemon Company Chop ada di sebelah kiri packaging tersebut. So tanpa membuang masa, marilah kita buka packaging ni dan lihat apa kad di dalamnya. So seperti biasa, kad di depan ni adalah kad untuk kita scan QR, permintaan kerjasama pengisian angkat produk. Kad seterusnya adalah kad Fidough, HP 60, attack ada 2 jenis, satu effect dan satu attack. Effect adalah bau harum, attack pula menginjak, attack HP sebanyak 10. Seterusnya kad kita ada Scorbunny, HP 70, attack pula serangan cepat sebanyak 10 attack power. Kad seterusnya adalah kad Persian, evolusi dari kad Meow, HP 110, attack ada 2 iaitu cakaran kacau sebanyak 50 dan juga cakar penebas. Seterusnya kad rare kita Fizandipiti EX, HP 210, efek adalah kesempatan dalam kesempitan. Lain macam efek. Satu lagi attack beliau adalah Cruel Arrow. Wah, ni first time saya tengok kad EX. So last kad kita adalah Marowak, HP 120, efek bersuara dan attack balas dendam tulang. So sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.